Guru Pemaju Reformasi Pendidikan dipilih sebagai tema sambutan Hari Guru tahun 2025 bagi mengangkat peranan penting golongan pendidik sebagai ejen perubahan dalam masyarakat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pemilihan tema itu juga bertepatan dengan pelbagai reformasi pendidikan yang sedang digerakkan kementerian. Sebagai tema penting, tatkala saat ini kita sedang menggerakkan reformasi pendidikan. Cikgu penyayang. Ustazah Wata. Dengan? Okey. Cikgu paling ceria. Cikgu Bukan. Dengan? Okey. Paling garang? Cikgu Muhammad. Ya. Alamak, terima kasih. Lambai tangan. Cikgu paling prihatin. Siapa dia? Sir Fauzi. Okey, Sir Fauzi. Lagi? Ustaz? Ustaz Saiful. Lagi? Okey, Ustazah Amira. Okey, lambai tangan. Cikgu paling tegas. Siapa dia? Cikgu Kamarul. Okey, Sir Kamarul. Cikgu Munir. Ustazah Samiha. Okey, thank you. Selamat Hari Guru. Okey, Ustazah, cikgu paling comel. Okey, lagi? Ustazah Anzurawati. Lagi seorang? Okey, Ustazah Syahira. Okey, terima kasih. Selamat Hari? Okey, selamat Hari Guru. Okey, cikgu paling sempoi? Cikgu Munir. Dan juga seorang lagi? Ustazah Azmira. Okey, baik. Selamat. Alright. Okey, cikgu paling sempoi, cikgu paling smart. Siapa dia? Cikgu Zul. Lagi? Cikgu Nizam. Lagi? Ustaz Rizwan. Okey, selamat. Okey, cikgu paling cergas. Ustazah Syawatu. Lagi? Cikgu Hartini. Lagi? Cikgu Aisyah. Okey, terima kasih. Selamat Hari Guru. Okey, semua lambai. Selamat Hari Guru. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Sempena Hari Guru nak minta kakak Tintin memberi sepatah dua kata ucapan Hari Guru, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya kakak kantin dan abang-abang kantin bersama ni dengan abang handsome kita mengucapkan selamat Hari Guru pada semua guru di sekolah Reda Cupi. Semoga terus berbakti untuk anak-anak. Okey, baik. Terima kasih Kak. Kepada abang handsome minta diberi sepatah dua kata untuk Hari Guru. Semoga cikgu-cikgu seluruh Malaysia sihat selalu dan terus berbakti untuk anak-anak generasi akan datang. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Yang mana singgah Pak saya? Baik. Yang mana singgah kita bagi tahu dekat dia. Siapa yang orang kita masih mencari, boleh bagi tahu. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar kepada staf-staf kantin? Diminta untuk memberi ucapan sepatah dua kata untuk Hari Guru, disilakan. Perkenalkan nama dulu. Hai, Assalamualaikum cikgu semua sekolah kebangsaan Reda Cupi. Kami mengucapkan selamat Hari Guru pada semua cikgu-cikgu. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru pada anak-anak. Selamat Hari Guru untuk semua-semuanya. Okey, selamat Hari Guru. Mohon rezeki untuk cikgu semua. Okey, baik. Ini kakak hujung. Dia kata selamat Hari Guru. Nak ucap 2 kali lagi. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada
staf-staf kantin kita. Assalamualaikum. Saya daripada staf security mengucapkan selamat Hari Guru pada semua cikgu-cikgu Sekolah Felda Cuping. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih kembali. Selamat Hari Guru juga. Assalamualaikum Mandin. Minta ucapan selamat Hari Guru sikit. Selamat Hari Guru. Itu je. Bagilah panjang sikit. Kata-kata semangat kau apa-apa kau. Itu ya nak? Okey, sekian. Terima kasih. Selamat Hari Guru sekali. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru lah. Daripada saya Guru Praktikal. Okey, baik. Terima kasih. Selamat Hari Guru kepada semua guru Sekolah Kebangsaan Felda Cuping. Habis. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di Sekolah Kebangsaan Felda Cuping. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua, insya-Allah. Okey, thank you. Assalamualaikum, saya Syakira binti Mustafa. Mengucapkan kepada semua guru Sekolah Kebangsaan Felda Cuping, selamat Hari Guru. Bye. Hari Guru untuk semua guru-guru SK Felda Cuping. Okey, baik, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusyawatu binti Nun ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu terutamanya di Sekolah Kebangsaan Felda Cuping. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami guru-guru Kafa ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Hadi Fitri bin Hashim, penyelaras Kafa Sekolah Kebangsaan Felda Cuping ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada warga pendidik seluruh guru-guru Sekolah Felda Cuping. Selamat Hari Guru 2025. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Guru buat semua insan yang bergelar guru. Terima kasih cikgu. Okey, selamat Hari Guru kepada semua warga guru SKFC yang selalu gigih dan bertanggungjawab dan menjalankan amanah yang diberikan. Selamat Hari Guru semua. Alright. Ucapan selamat Hari Guru lah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru Malaysia. Kami guru Malaysia. Clear. Selamat Hari Guru sekali. Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru Sekolah Felda Cuping. Terima kasih atas jasa dan budi semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru juga. Selamat Hari Guru kepada warga SKFC. I love you. Selamat Hari Guru. Okey, terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Ni minta ucap selamat Hari Guru sekali. Baik, selamat Hari Guru buat semua para pendidik, terutama bagi warga SKFC dan juga warga Kafa SKFC. Alhamdulillah. Tahniah cikgu. Terima kasih. Okey, baik. Selamat Hari Guru juga. Sama-sama. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,